Penyimpan emas ini simpan lebih daripada 500 gram emas hasil konsisten menabung dalam akaun Gap. Jom saya kongsikan strategi apa yang penyimpan emas ini buat. Tuan-puan jangan lupa save dan share video ini supaya kita boleh buat sama-sama. Penyimpan emas ini target untuk miliki 1 kilogram emas dalam tempoh 3 tahun sahaja. Jadi, apa yang beliau buat? Yang pertama, beliau terus set automatic RM300 setiap bulan dalam akaun Gap Public Gold. Maksudnya, penyimpan emas ini dah ada simpanan paksa sebanyak RM300 setiap bulan. Itulah bestnya platform akaun Gap ini. Kita boleh terus set jumlah berapa ringgit yang kita nak simpan setiap bulan. Strategi yang kedua, bila dah ada duit lebihan sahaja, terus sahaja top up dalam akaun Gap simpanan ini menggunakan kaedah FPS online banking. Maksudnya, setiap bulan beliau bukan sahaja simpan RM300 tadi, tapi beliau simpan lebih lagi mengikut kemampuan beliau. Dan strategi yang ketiga, bila dapat sahaja apa-apa bonus, beliau terus alihkan 50 ke 60% dalam bentuk simpanan emas. Selebihnya, barulah beliau simpan dalam unit trust ataupun SSPN ataupun 10% lagi untuk safe reward. Jadi, apa yang kita belajar daripada penyimpan emas ini? Beliau simpan dahulu, baru belanja. Sebab itulah beliau boleh capai 500 gram emas dengan sangat mudah dan cepat. Jadi, bagi tuan-puan yang nak menyimpan, bukannya soal mampu ataupun tidak, tapi soal kita nak ataupun tidak. Kalau kita betul-betul paksa diri kita untuk buat simpanan, insya-Allah kita pun akan ada simpanan dan capai target yang sama seperti beliau di akaun Gap Public Gold. Bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh rujuk pin video tutorial di profil saya. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.